rezeki tidak akan salah alamat. Saya nak kongsikan dua kaedah sahaja kepada tuan puan, dua kaedah yang saya buat, yang saya bimbing bawah bimbingan saya semua sekali. Pertama, kaedah account gap go accumulation program. Kaedah menabung sikit demi sedikit dalam akaun kita sendiri, 100, 200, 1 gram 1 bulan tanpa komitmen bulanan. Kedua, tuan puan, kaedah auto debit, potongan terus. Duit yang ada dalam akaun bank kita, syarikat public go akan potong serendah 100. Emas akan terkumpul dalam akaun kita sendiri. Kalau tuan puan buat kaedah auto debit serendah 200 sebulan, tuan puan akan layak cabutan bertuah lucky draw tiap-tiap bulan. Kita akan tahu siapa yang akan menang hadiah emas. Nombor 1, 10 gram. Nilai 10 gram ni tuan puan melebihi 4,000. Nombor 2, 5 gram. Nombor 3, 1 dinar. Nombor 4, 1/2 dinar. Nombor 5, 1 gram. Nombor 6, 0.5 gram. Tiap-tiap bulan kita akan tahu siapa yang akan menang hadiah emas. Kalau ada rezeki kita akan dapat, insya-Allah. Rezeki tidak akan salah alamat. Jadi untuk tuan puan menjadi bawah bimbingan saya, memang saya akan bimbing dua kaedah ini sahaja. Pertama, kaedah account gap, menabung secara manual. Kita menabunglah 100 ke 200 ke 300 terpulang kepada tuan puan tanpa paksaan, tanpa komitmen bulanan. Kedua, kaedah auto debit, potongan terus serendah 100 sahaja. Emas akan terkumpul dalam akaun kita sendiri, insya-Allah. Jadi buka dulu akaun emas secara percuma, link di profile TikTok saya.